Daripada monster hutan kepada spek yang mesra highway, guys. Alright, Assalamualaikum. Satu hari satu video. Untuk hari ni kita ada Hilux Wigo. Boleh tengok sendiri rupa Hilux ni, dia memang spek besar punya bang. Stay tune dalam video ni untuk tengok apa yang kita dah buat untuk Hilux Wigo ni. Daripada setup asal ni, ada part yang kita kena buang, ada part yang kita nak kena tukar barulah untuk safety bang. Hilux ni dia dah jet cabin. Yang ni dia pakai bang Teflon size 3 inci sebenarnya. Untuk cabin dia ni kita buang semua, masuk balik lah dia punya part-part asal tu bang. Bahagian enjin pun sama, mounting dia dah extend, steering coupling pun kita tukar yang half cut punya lah. Kisah tukar baru boleh, half cut pun boleh. Kita go through kepada part yang nak bagi dia rendah bang. Jadi part yang wajib kita tukar untuk elak daripada masalah tayar makan dalam, first ni bang. Yang ni memang kita akan tukar lah, ni nama dia up arm adjustable, tak nak bagi ada isu tayar makan dalam. Lagi kita tukar stopper bump, yang ni memang sesuai untuk spek rendah tau. Absorber kita tak tukar, absorber yang setup sebelum ni tinggi, kita custom jadikan dia rendah. Bahagian belakang macam biasa, benda wajib untuk buat lower, shaker, U-clip, tapak axle. Boleh refer video saya yang sebelum ni lah dah. So untuk kereta ni owner pilih design macam ni bang. Ni CE28 Cosmis, ada cap warna merah. Ni memang aksesori untuk rem ni lah. Tayar, kalau kita tengok bunga dia sekali pandang macam bunga Toyo kan, macam tayar Toyo. Tapi tak, yang ni tayar brand Kinto. Profil tayar dia 265 50 20. Tak terlampau besar, tak terlalu nipis. Ngam-ngam untuk spek yang orang kata selesa lah, selesa bawa untuk highway, light off-road pun boleh masuk lagi bang. Itulah antara detail-detail kecil apa yang kita dah buat dekat Hilux tu bang. Yang nak tengok gambar Hilux ni selepas buat lower macam mana, boleh komen dekat bawah. Bagi yang berminat nak buat lower ataupun semua benda berkait dengan part-part suspension, korang tahu tempat mana nak cari guys. Of course, Zaki GM pakar 4x4 anda. Assalamualaikum.